Saya ada dengar hadis Nabi. Nabi kata, tak sempurna iman seseorang kalau dia tak sayang Nabi lebih daripada mak ayah dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada harta dia dan bahkan diri dia. Adalah adik-adik anak-anak sekolah kita ni kan, anak-anak cucu-cucu kita kan, dia cakap macam ni, Dai, kenapa saya kena sayang ayah saya, mak saya lebih daripada Nabi? Kenapa saya kena sayang Nabi lebih daripada mak ayah saya? Sebab yang bayar yuran PIBG sekolah ni ayah saya, yang beli baju sekolah saya ni mak saya, yang bayar sewa rumah saya ni ayah saya. Kenapa saya kena sayang Nabi lebih daripada manusia lain? Bukan Nabi pun yang bayar yuran sekolah saya. Macam mana nak jawab? Untuk menjawab persoalan kenapa kita kena sayang Nabi lebih daripada manusia lain, yang pertama adalah kerana Nabi lah satu-satunya manusia yang tidak pernah jumpa kita, yang tak pernah bertentang mata dengan kita, yang tak pernah bertemu pun dengan kita, tetapi setiap malam Nabi tak pernah miss doakan kita supaya Allah ampunkan kita. Bahkan tuan-tuan dan puan, mak ayah kita ni sebagai mak ayah, bahkan anak-anak pun belum tentu lagi setiap malam nak doakan kita, belum tentu lagi, belum jamin lagi. Tapi Nabi lah satu-satunya manusia yang walaupun tak pernah jumpa kita, tak pernah pun lupa untuk doakan kita. Kita pernah dengar tak kisah pasal Nabi bengkak kaki berdiri semayang? Dan bila ditanya, ya Rasulullah ni, kenapa engkau bengkak-bengkak kaki ni? Kan padahal engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga dan keampunan. Kenapa Nabi ni berdiri sampai bengkak kaki malam-malam menangis-nangis? Kerana semata-mata sayangnya Nabi kepada kita. Lepas tu bila cerita pasal Nabi sayang pada kita ni, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Nabi sayang bukan takat dekat dunia saja. Bahkan Nabi sayang dan kasih pada kita ni sehingga bawa sampai ke padang mahsyar, sampai bawa ke hari akhirat.